dan kita akan serahkan sebuku dokumen tentang salah laku elemen-elemen yang terdapat salah guna kuasa, salah guna kuasa, penyelewengan dan juga mempunyai unsur-unsur rasuah. Secara asasnya, hampir sebulan yang lalu peta telah dibekalkan beberapa dokumen yang dipercayai tentang salah guna kuasa, salah laku, penyelewengan dan ada mempunyai unsur-unsur rasuah yang kita percayai berlaku di universiti di bawah pentadbiran Naib Chancellor. Setelah peta dan pasukan melakukan saringan dan semak silang, cross-check, maka semua bahan telah dikompilasikan dan menjadi sebuah buku tebal. Dan melalui maklumat yang diperolehi sebelum ini, pelbagai pihak telah mendapat data dan dokumen-dokumen yang kami perolehi, antaranya SPRM itu sendiri. Beberapa minggu lepas, peta telah dibekalkan beberapa dokumen dipercayai tentang salah guna kuasa dari beberapa sumber mengenai salah laku. Dan setelah pasukan peta melakukan saringan dan penyiasatan, maka semua bahan ini telah dikompilasikan. Antara perkara yang dibekalkan dan menjadi persoalan umum rakyat dan juga kaki tangan tentang beberapa perkara seperti berikut. Antaranya yang paling besar adalah yang melibatkan dana dan sebagainya, ialah dipercayai pembayaran berkali-kali kepada individu sama dengan pelbagai tujuan sehingga mencecah puluhan dan ratusan ribu secara voucher ataupun secara invoice maupun tanpa invoice. Dan juga dipercayai penggunaan dana pembayaran khidmat peguam luar bagi tujuan pribadi NCU untuk kesalahan sama seperti seorang staf akademik yang sedang didakwa SPRM kerana gunakan wang kesatuan kaki tangan akademik untuk membayar peguam bagi tujuan tindakan sivil. Dan banyak lagi perkara-perkara yang kita akan lampirkan dan kita akan serahkan kepada SPRM.